Assalamualaikum guys. Aku memang tak sedap hati guys malam ni. Aku memang tak sedap hati. Aku rasa pelik ni bang. Saat aku tunjukkan apa, aku pun hampa tengok lagi aku memang tak sedap hati geng. Aku memang tak sedap hati geng. Aku rasa satu macam geng. Aku rasa satu macam bang. Tadi duduk berasa dekat tiang ni tau. Aku rasa satu macam ni, rasa kat tiang ni tau. Aku tak pasti apa dia. Weh, harap. Weh, apa dia ni? Duduk tak duduk ada ni bang. Tu dia. Apa dia ni? Dengan udang. Ni apa dia? Naya Pak Karim. Dengan sambal rimba. Okey geng. Assalamualaikum. Hai guys. Makan dulu sebelum tengok video aku. Kita buang dulu kepala udang ni, kulit-kulit dulu kan. Buang biar ekor kita bagi ada lah. Ekor bagi ada, kita buang kulit-kulit lah. Ekor bagi ada. Ini biar tak apalah kan. Lepas tu kita ambil kepala ni, kita bubuh dalam ni. Kita nak buat apa? Air rebusan kepala udang. Okey geng, air rebusan kepala udang. Ada air sikit. Kita rebus. Kita rebus bagi dia kurang air sikit. Kita nak buat air rebusan udang geng. Air rebusan udang kita bagi kasih kering lagi. Ni mendidih cantik punya Ponasur. Kita bagi api pelan. Tengok air tinggal banyak mana. Yang ni yang kita nak. Air tinggal kurang lah sikit. Air rebusan udang ni, kepala udang. Rebusan udang dulu. Dalam mesti ni. Okey, kita ramai-ramai. Ni tenyeh. Ya, tenyeh bagi air dia keluar habis semua. Cedok sampai rimba. Cedok sampai rimba ni. Kita buah dalam ni. Api jangan buka buat tunggu siap Kita mix dia dengan air rebusan udang sambal aku ni. Kalau nak pekat kita tambah lagi sambal. Satgi kita bagi dia mendidih. Kita bagi mendidih. Bagi pekat. Ni dah kering dah. Okey, biar siap. Minyak sapi aku buah sikit. No. Atas grill ni. Atas capati pan, flat pan. Kita bubuh turun. Turun. Kita bubuh udang. Semua ada dalam satu grill. Flat pan. Capati punya. Hantam sajalah. Udang ni just nice. Atas minyak sapi pula kan. Nampak boleh bau, ya Allah. Dengan bau minyak sapi lagi apa semua kan. Ya Allahu Akbar. Style lah. Mak. Mak. Chef ringga. Tebus sikit. Tengok. Wah. RM8. Bubuh RM8. Itu kita bubuh sambal tadi ni. Yang dah bubuh apa? Air rebusan udang. Mantap lah. Ini dia. Ponasur. Alhamdulillah guys. Tengok jadi macam mana, pusing sikit. Amboi. Aku minta maaf makan apa-apa no. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok lah. Kita tengok udang. Tengok rasa macam mana. Bismillahirrahmanirrahim. Terung. Memang air rebusan dia kena weh. Boleh try weh. Dia rasa lain tu. Sampai ni kalau bubuh air rebusan udang dia jadi lain. Nak terung. Bendi dengan terung pula lah. Okay guys, boleh try air rebusan udang. Alhamdulillah. Ponasur. Tengok je.